21 Januari 2007, Ko Kian Kiat Tan Bon Hiong, cipta sejarah, menjuarai kejohanan terbuka Malaysia kategori beregu lelaki. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Ko Kian Kiat Tan Bon Hiong, cipta sejarah, menjuarai kejohanan Proton terbuka Malaysia Super Series 2007 kategori beregu lelaki yang diadakan di Stadium Badminton Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Gandingan muda ini merupakan regu bukan pilihan pertama yang memenangi kejohanan ini. Mereka juga menjadi gandingan juara pertama yang dipaksa bermula daripada pusingan kelayakan yang membabitkan 7 perlawanan keseluruhan dalam tempoh 6 hari. Kejayaan ini diraih selepas mereka berjaya mengalahkan gandingan Tony Gunawan, Chandra Wijaya dari Indonesia dengan kutipan mata 21-15 dan 21-18 dalam tempoh 48 minit. Selaku juara, mereka membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM50,688 Malaysia.